Selamat balik, selamat. Okay, start. Subscribe, like and share. Pergi selamat, balik selamat. Amin. Amin. Amin Rabbal Alamin. Selamat. Enjoy. Assalamualaikum. Ini hari 30 bulan 4 hari Khamis. Aku nak bawa Pak Dino dengan Baba Long dengan Mak Long nak balik kampung. Balik. Amin. Dah Batu-Pat dah lama tak balik. Berapa tahun tak balik? Tak tahu berapa tahun, lupa. Bertahun-tahun okey. Hari ni selamat pergi, selamat balik. Ini hari pun baby girl dengan birthday ni. Amin. Amin. Okay, sebelum perjalanan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Walhamdulillah. Let's go. Buka. Merepek di batik mana ada? Tadi kan? Dah. Jalan tu. Barang baru sampai. Besar lemak ni. Kita halal insya-Allah. Kita perlu udahkan dia. Ya Allah akan insya-Allah. Amin. Cantik ni lah. Boleh kak? Besar-besar kak? Besar-besar. Kenyang lah. Macam mana lah tak melujung. $52. Tak tahu tak? Dia ambil, keluar tu. Mama tu. Apa? Dah makan monyet. Tunggul, Pak Tunggul. Tunggul nak tunggul. Ni Sampai ni lah. Blackton. Durian Blackton. Ditunjukkan gambar tapi nanti sampai sana buat kampung. Makan Blackton. Dah balik ni. Aduh. Tak tahu aku mana dia tidak. Tengok ni ha. Enak deh. Ini tadi kasih tu tau. Terima kasih. Dia cakap buat keras kasih. Dia lagi aku pun dah lupa. Bingkai tu kan, terlupa. Dia tak ada tu terlupa. Dia makan Blackton semua. Itu betul. Dah terlupa. Lupa ni. Sampai-sampai mana bingkai. Ni hasil balik kampung. Penuh lah. Pak Dino, okey. Alhamdulillah, syukur dapat oleh-oleh. Balik Jawa. Abang Long dengan Mak Long. Turun kampung makan asam pedas. Asam sembara merah. Kepala dengan badan lah. Dia punya asam ni. Pedas kau dia? Pedas? Tak lah. Orang sudah rasa. Bukan kuasam. Okey lah
Abah, dengan ni Abah sikit Abah. Abah. Dengan makan lapar lah. Alamak tauke, selamat tauke. Wah, habis muka. Salam Tok. Tok, salam pun tak salam ke? Atuk ni nak jumpa Ini ni. pipi tak boleh. Atau ni kau tak boleh nampak. Alhamdulillah. Ini malam tak ada sekolah. Hantar nak pulang. Wah, Oh, dah balik. Ambil ini. Panasan semua duduk kat aircon. wah. Dah bersih tu kan. Korang mana pokok yang ni? Durian sini. Dah pun tak ada. Dah tahun berapa tu? Asal? Khabar. Dah tak iran? Sampai tak. Dah tak iran dah Tak. Dia tak berbuah lagi dah. Oh iya tak iran dah. Ni durian eh? Semua duluan. Semua ada. Dia gajin. Baguslah kalau ada ini. Ini buang masa kalau Bapak Long ke datang bapak kau teruk dia. Tak Bapak Long mana datang. Tak apa Bapak Long, dah lama kan dah kasih pasal apa dia. tau? Tengok muka bapak kau marah. Tu pasal Bapak Long malah datang. Ada. Asal dah jadi bos saja. Tunggu dah datang tenang semua. Okey, pada. Okey, dah mantap. Okey, Pak. Tak boleh nak cakap. Sama lah aku tak tu cakap dah. Semangat. Ya panas kan kau. Hujan. Dah ada yang Mana hujan? dia kecil. Ni Jumaat. Boy, nak simpan nanti rosak makan ni. Kalau nak buat bubur tu banyak tu semua bubur banyak sangat. Tak simpan frozen. Ini semua makan dia. Frozen boleh tahan. Boleh cuba. Hebat. Balik kampung makan durian. Rumah penghulu. Tunjuk dulu ah. Tunjuk pokok durian. Ulat bulu. Rumah ulat bulu. Tak, tunjuk pokok durian lah tu. Pokok durian tunjuk. Oh, tu pokok durian ah. Banyak durian ah. Durian. Ni depan ni banyak durian. Kalau jambul lah tu nak cakap bulu. Cakap apa? Ha? Tak cukup. Tak cukup beli lagi. Wah. Jambut Semarang Durian ada runtuh ah. Siapa yang nak beli satu kat sini? Kat dalam boleh nenek satu, kat luar tu. Rosak ah. Sambung balik. Subscribe. Like and share. Kita seram. Pulau mana? Pulau Sekijang Pelepah. Sambung. Singapura. Jalan dengan Itu nak ni nak tangkap ikan. kawasan apa Sentosa. Yes, betul tu di atas lagi. Pulau-pulau lah. Pulau-pulau. Pulau Singapura. Situ tempat orang belajar apa? Tak ada itu. pancing ikan. Itu pancing ikan, tapi tempat itu orang tua tak kasih pergi pasal apa? Situ semua kubur zaman dulu. Itu ada kat Kubur yang heran, kubur tu boleh yang tiang tu dah kena pak laut, semua dah masuk air tau. Boleh tak tumbang dia punya nisan. Heran tau. Ada gelombang tu. Itu biar kan. Ada gini tumbang kena bukan air kan. Macam ke tombang kan? Tapi tumbang kan. Boleh kumpul ni semua ni. pula bersih. Tapi dia bersih macam orang jaga lah. Ada orang Tapi dia orang kurang ajar 30 orang pergi. Babalo kena depan. Malam tau kalau apa-apa babalo kena dulu lah. 30 orang. Nak dengar selanjutnya? Tengok di YouTube. Like and share. Sama-sama. Ayo. Tapi satu lagi. Oh yang ada yang kecil. Sambung buat. Cerita seram dulu.
Hai kakak. How are you? Adik-adik dah. Ha? Dah balik dah. Apa? Balik ke tempat dia? Balik kelas. Yul, kau balik Yul. Oh, balik Kau balik. kelas. Kau balik. Ya, kau balik. Lambatnya. Kat Lori lagi. Besok dia cuti. Memang banyak. Orang lama. Dia cerita hantu dia tak takut. Dia cuma takut cerita politik je. Hantu takut. Mula subscribe, like, Subscribe, like. share. Share. Okey, sambung cerita politik. Okey, wah. Tak boleh, nanti kena tangkap. Nanti Ini cincin apa cincin? Ini cincin untuk apa? Pandai. cari rezeki. Baba Long buat podcast seram. Jangan lupa sekolah pandai-pandai. Cakap subscribe. Subscribe dah, subscribe. Hey, dia cakap lah. Ni birthday girl punya dinner tadi. Tak make up ah. Aduh, tak make up ni. Macam mana Natural ni? beauty, natural beauty. Dah dulu kan. Wah, sakit dia kena tengok, sakit dia. Wah, hati lah. Ni request rumah apa ni? Tak request ni halus-halus ni. Macam mana? Dia pakai Mana lah. Abang Long kan tadi makan durian. Oh. Takut dia punya kencing manis di sini. Baik. Jadi minum balas ni. Nah, ambil ni dulu. Orang nak balas tu minum sikit lah daun tu. Awal lah. Dia tak boleh angkat. Okey, durian tu. Tu durian kampung je tu. Yang kecil-kecil tu boleh juga dah. Go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mari. Happy birthday to Bibi. Happy birthday to you. Thank you. Terima kasih semua. Oh, ada. Wah. Terima kasih Amin. Subscribe, Subscribe, And share. share. Amin kamu mesti pakai tudung dulu kan? Dah budak gitu. Macam belum okey dah dulu live. Ni barang padu. Barang padu. Hari ni. Important. Subscribe, share, like. Okay? Asyiknya. Oh, tembak oh.
One lagi. Ingat dah habis. Berapa round? Tak tahu. Lagi 3 round. Yeay. Dekat sangat dah kau. Orang jauh cantik. Satu je. Aduh. Dia letak bawah. Kenapa? Sepatah dua kata. Happy birthday to Bibi Sida. Ali. Love you. Kita makan kek. Kita makan kek. Iran fight, kita pun fight lah. Okay. Ini baru betul. Nah. Betul. Ini baru betul. Bukan main-main. Oh, baan. Bagus ni. Adik. Macam mana kita gear kita tak atas? Tahu tak? Ini botol ini. Tengok boleh naik tinggi baru. Ini bot ada satu biji. Ada banyak lah. Ini hari last dapat 3 ekor. Baru je sembelih. Tu hari pun nak hujan lah. Kita simpan. Alhamdulillah 3 ekor ni hari. Kita goreng. Okey, siang. Cara siang burung awak tenang je. Belah je kulit dia, lepas tu koyakkan. Macam kita tak percaya main ke. Macam kita ni lah, lapar kambing dengan kerbau macam ni lah. Dua-dua kopek kulit je, senang. Dah tak boleh cuci je. Buntut tu bang. Kalau basah susah sikit ni. Ni dia biji telur je. Boleh. Bukan eh? Bukan. Siap. Okey, kerja aku bersihkan dia. Mantap. Perap dengan ini, garam, kunyit, rasa, goreng. Okey. Lempat. Jadi total 3 ekor kita dapat. Garam,
Okey. Goreng tu lagi. Ini burung awak yang aku tak lagi tangkap ni. Okey. Masak. Nampak bos? Ulang. Bos. Alamak tengok ni. Tok kasih tok makan. Nah. Panas-panas. Baru angkat. Panas-panas Hai Puan Sati, balik kampung dapat ikan pula. Burung wak-wak. Kau kan tak angkat? Tak? Fresh kampung. Tak. Oh kau tak pernah try? Fresh kampung. Okey, bagus. Wah, alamak. Baik lah. Tu macam ayam juga Dia lagi bagus, dia tak ada lemak. Lah. Lemak. Dia otot je kering. Wangi kau tahu apa lah? Garam. Puan Sati the golden chance, man. Wah, first time in my life. Baik. First time makan Rangup. Wah. Aku. Kau tidak mah. Kau dah makan lah. Garam. Lagi. Ini kita makan. Besok. Nak. Tok bilang besok lagi ada. Besok lagi. Besok last kopi. Kau depan je agak dia tahu lah. Oh, tak kau tak situ. Tadi jangan situ apa? Tu bapak tu. Ini first time makan burung awak. Betul. Rasa pelik lah tengok. Apa pelik ni, bagus. Rasa Makan dulu. dulu baru tahu. Bismillah. Kau dah pernah panggil kau. Ni bukan ikan. Sedap lah. Sedap. Dah. Burung macam burung puyuh. Dia ayam. Dia fresh kan? Sedap lah. Ini boleh. Fresh sedap. Dia makan kena rata macam ni. Kau kata, kau bakar pun okey, barbecue pun okey. Jangan buat lauk lauk tak rasa lah. Ni kau biar Subscribe, like and share. Bagus ya. Terbaik. Terbaik. Lain tempat tak jumpa lah. Sini je kau jumpa lah. Tu ada dia ambil tu badan tu pula. Burung awak eh? Kau awak. Pandai. Pandai pun kau. Besok ada lagi. Besok lagi. Sedap. Kelas. Saya sekarang berada di Bandar Muar. Waktu malam. Nampak? Kelas Bercahaya-cahaya. Apasal raya dah habis ke belum habis? Memang gini hari-hari malam. Pasal nanti dah nak raya haji. Oh. Kan banyak di Batam. Tapi beri tak banyak lah. Macam satu hari satu cerita. Oh betul, kau sebut lah nama dia, ada muka dia keluar tu. Baru kau sebut. Ni raja dia. Lama ni. Sultan. Popular ni 434 ni. Ini bus stop dia, taxi stand. Bus stop. Nama Bendayan Terminal. Terminal apa? Tempat orang? Ada terminal Daripada Johor, KL. Tak, daripada Lakin Lakin pergi Muar sini. Habis kita turun sini Habis sini. Oh, nanti dia dari sini dah ambil kita boleh lah. Sini nak kena pergi KL ke pergi Terengganu ke nanti Boleh besok. juga. Tunang dia datang kan, tunang dia pergi turun sini lah, yang ambil besok. Oh, gitu. Kira bus stop besar lah macam kat Besar, macam nak Lakin lah. Sini lah Ram. Kalau pergi naik bas sini, turun sini. Dia dah ambil. Bukan ni. GPS. Oh, tu peranjat pula ni. Macam boleh tahu pula. Dah pergi makan malam. Longkang juga. Longkang pula. Tempat kapal ke? Sungai Muar. Sungai Muar. Batu pelan-pelan. Kita dinner di sini. Di Tiram Muar. Orang ramai ni. Mana?
Abang nak pilih apa? Ayat. Sini. Nah, betul. Yang bawah tu saya kat 300 ataupun 2 tim. Yang abang juga dapat. Tadi makan apa bukan apa? Bukan makan. Kita ada 2 mangkuk. Kita bagi 2 mangkuk kan? Tinggal kosong 10. 10 tadi saya. Satu Thailand. Yes. Capcay. Ada. Satu Itu 2 orang makan. Dalam dua tu ada 2. Saja. Meja, air dan kat meja ada orang dia. Di sekolah lagi. Kena book ke? Situ semua dah banyak orang buka. Siapa ada kosong? Apa? Okey Pak, beres Pak. Kita nak bayar Pak mana? Batas lah. Subscribe, share, Right. thank you. Welcome. Welcome. Tapi macam muah. Baik. Macam muah. Abang nak air panas ke apa? KO boleh dah. Jadi cakap dah. Lapor. Lapor ni. Lapor tak boleh cakap. Dia boleh cakap. Jangan kamu. Subscribe, like and share. Paksa ni. Jangan lupa tekan lonceng je. Abang dia nak tidur kan? Order besar. Dan air jet lah, air satu pun nak.
Sudu berapa Sudu tak ada sudu. Berapa ada sudu? Ini aku ni makan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya, abang ni tak ambilkan ni. Cakap lah. Dia makan. Nak makan. Tapi. Habis semua. Aku dulu pun tak tahu. Aku tak boleh. Rupanya pasal air. Pasal air. Betul. Bila aku dah tak campur kedai-kedai kopi, baru boleh tidur. Dulu mampu tak beli air mata. Tak boleh. Air satu je. Pagi, kopi O kosong atau Nescafe kosong aku. Ingat apa? Lepas tu semua air putih. Inilah yang kira aku bonus tau. Minum TO lah, minum ini. Kalau lepas rumah. Ini. Kan gitu. Tak ada ini pun tak ada ya. Dia mimpi lah. Macam je lah. Satu kali kopi O kosong atau Nescafe kosong mana. Lepas tu air. Ada. Alright and share. Lepas tu all the way air putih. Air putih terus. Dah tak boleh ketawa lagi. Sedap dekat. Kagak bah, air putih terus lah. Ini kala-kala macam mimpi lah. Dah clear. Sangat dah clear. Kan, dia tengah mengamuk clear. Dia tak mengamuk pun tak sampai. Kalau tak dalam nyamuk, nyapu buruk ah. Semua keluar. Semua boleh pandai. Nak cakap apa pun boleh. Boleh. Wah. Thank you bos. Welcome. Ha. Thank you ah. Jamil. Oh, Jamil. Melicin, nasi tak licin. Bagus. Alhamdulillah. Dah budak mana makan nasi ni? Kalau orang tua habis. Pasal bagian mak tak makan. Nasi makan sikit, lauk je merata banyak. Nasi, aku pun sama nasi dah kurang lah. Ada limit. Aku nasi memang kalah. Tak boleh jaga. Lain boleh jaga. Nasi je aku tak boleh. Betul lah. Tak adalah lipat luar. Pak rumah aku. Pak luar tak makan nasi. Malam. Dia dah ambil urut. Salah aja orang tak makan. Macam mana buat. Lepas urut makan. Empat kali. sekarang dah kurang menjaga diri. Kadang makan, kadang tak makan. Mana budak-budak ni sendiri. Oh, bapak dia bawa dia. Okey dah. Dah. Okey, doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah wa saqana wa ja'alna mu'ala minal muslimin. Amin. Ni. Nak keluar lah. Ni bos. Okey. Jalan. Mana pak kereta? Mudah-mudahan rezeki. Rezeki bertambah. Amin. Kesihatan baik. Amin. Bos. Bos besok cuti satu hari ya. Besok cuti satu hari.
Nak potong juga. Bos, besok makan lagi ke bos? Bos. Alhamdulillah makan siput besok. Besok makan siput lagi ya. Wow. Wah, ni bandai nak buka part ini makan dia nak potong sini. Kita nak pergi mandi air panas, Gersik. Ama. Selamat datang. Selamat malam. Kolam air panas. Important. Like, subscribe, share. Terpaksa. Jangan lupa subscribe, like and share. Pasti tak ada. Share. Kaki raja nak turun dah. Stop sikit. Bawah tu dia, bawah tu dulu. Wan, bawah tu. Ibu jari wah, ibu jari. Kena panas kau. Okey dah. Panas. Tutup dia panas, betul tak? Panas. Panas dia Wan Fezri. Dah kena air baru okey sikit bawah lagi kan. Okey dah. Mu okey sikit. Gila dah ya. Mana dah? Lansia. Betul. Awak jangan benda panas sangat tu. Ini sudah. Maklum dah turun ni. Maklum turun padang ni. Panas itu ni panas. Itu lagi dahsyat lah. Awal silam tu. Berdenyut lah ni. Nah, kita buat ni. Tuhan awak Allah. Tapi sikit aku. Janganlah. How do you feel? Oh, peace much better. Better, man. Very warm, man. Very warm. Kakak. Hey, like. Apa? Tekan lonceng. Jangan lupa tekan lonceng. Teng. Apa yang tengah tu? Tengah tak mana? Benar kata.
Rasa juga? Rasa lah. Jari lah. Kejap tutup. Kejap tutup. Okey, dah hilang. Sama tutup lah. Gak kau benda ni air nanas batu lah. Ha? Minas. Air nanas batu kat ni tak? Tahu lah. Macam-macam semalam kan? RM2 satu set. Yang boleh tengok satu cuba tengok. Oh ini you cuba satu lah. Saya tu tak berani kata berapa hari. Mungkin nanti you makan boleh kurangkan. Tak ada macam sakit. Okey lah you kita boleh cuba. Macam ni batuk. You batuk baru makan. Tak batuk tak makan. Tak ini ubat untuk kasih Turun lah. Kalau you tanya saya batuk mau bila boleh habis batuk, saya tak berani cakap. Pasal kita makan dia barang. Tak tu kan. Ini kasih dua. Dua. Itu lagi satu apa lah? Saya suap cakap. Itu apa macam goreng pisang atau minyak biar barang mau kurang juga makan. Kalau boleh kan. Bukan tak boleh. Ini boleh. Kurangkan je. Semua boleh makan. You bukan semua tak boleh makan. Jangan makan banyak. Lebih. Kalau lebih makan. Kita punya badan tak macam muda. Betul tak? Macam muda tak apa. Saya tengok ada stok lagi. Itu kita tahu boleh minum air masak yang jangan selalu ini apa? Kata air Batu. bukan air kowe ke apa semua. Kopi mak tak mau. Kita pergi macam dulu dia orang lah masak lah, actually masak dia ikut dia. Bukan dia tak boleh minum sejuk. Bagus masak lah, masak sekali lah. Air memang okey tapi dia tak tahan minum. Kita kasih masak yang kat tahu macam dulu dia orang lah. Kalau sekali masak air. Okey. Semua 6 keluar ni. Semua 15 ni sama. Ini 30. Kau nak dua satu ni. Satu kotak. Dua. Seng-seng dua kotak. Okey memang ini okey makan. Macam ni, macam tu tengah sakit lah, nak pergi klinik. Boleh juga kalau you mau pergi klinik pun boleh. Lepas tengok lepas itu ini baru makan ubat ini simpan macam ni batuk you beli simpan no. Ini punya ubat makan kalau tak jadi baru makan boleh. Tapi ini boleh simpan lama. Ni lepas ni mau pergi klinik injection tak petang lagi lah. Kalau tak ada you inject dulu ini simpan lah. Tapi saya kasih dia Tapi kau boleh injek lah. saya tak tahu you mau tanya doktor. Tengok dia yang sakit mana macam. Kalau tak ada dia soal rasa mana sakit kena kasih dia turun. Ini pil kita simpan kalau doktor memang ubat makan tak berapa kita baru makan lah. Kalau boleh simpan pun tak ada rosak. Okey. Hari ni aku nak masak belangkas. Ada 5 ekor ikan belangkas ni. Telur banyak habis. Besar ni. Isi pun mantap. Penuh isi. Ni ha. Penuh dengan telur. Alhamdulillah lama tak makan belangkas. Masak lemak. Cili pari. Ni dah masak ni. Belangkas weh, power weh. Masak lemak, cili pari. I want to know master nak cook. tahu cara macam My mana. master cook. Mana nak makan ni? King crab. King crab. Apa ni? Jauh cakap king crab. Kopi lah. Ni dia. Video dia. Au! Ni telur. Oh, tu dia telur. Okey, bagus. Terima kasih banyak. Banyak ni telur ni. Aku dapat rasa lah pertama. Pertama kali makan bos lah. Yes. Makan bos. Mari jadi. Agak gagal lah. Jangan din darah menaya. Buah cuma tak mau lah. Oh, kau tak mau. Okey. Bagus. Dapat lah, aku dapat rasa lah. Ni. Puas hati tu, golongan lah. Mama, ni dia Mama. Ni daging dia. Yang banyak lah. Alamak. Yang banyak kasih sorang je. Takut nanti benda Tak. Jangan ambil kuah lah. Kau jangan ambil. Nanti aku makan sikit je lah kalau nak rasa.
Dia tengah sakit. Kalau tak sakit tak kisah. Apa yang ditanggung aja aku pula yang tak boleh tidur. Kena teman. Tak tutup depan dulu. Ada. Okey. Okey. Yang kedua. Belum sampai je? Tuan? Pak luar tu kan ini Wan. Bukan. Oh bukan. Ini Wan. Di depan apa? Aku nampak dia di depan kau. Jangan. Tengok aja Kau baca. Important apa? Like, comment and share. Zaz. Dah belah. Share. Telur. Macam aku dengan telur je. Kita goreng dengan telur. Dengan alamak, ayah aku. Ayo, oleh tak boleh, oleh. Dah lapar. Aku kat sini lambat makan. Tak apa je. Dah 2 hari. Ha? Tak tunggu lama. Order dulu. Kicau dulu order. Yes. Kecap goreng kosong apa? Kosong. Tahu telur dia lah, mata lembu. Aku sebelum makan malam ni yang important ni, yang ubat ni. Kena telan, ubat kolesterol. Mana? Dah. Ni Saya belum order kan? saya belum order. Ini sama. Tapi mana satu tak tahu dah. Tapi nanti kita milkshake coklat coklat kan? Coklat satu. Ya, mana? Bos, ni makan besok kena kerja off lagi. Besok semua kerja sudah. Mau kerja lah. Cuti sudah habis dah. Dah Habis cuti dah. dah 2 kali pun ajak makan. Tak boleh lah. Habis cuti. Cuti setengah hari tak boleh lah. Habis cuti. Setengah hari pun tak boleh lah. Jadi besok kena ubatan semua habis. Betul lah. Jangan. Besok nak pagi pergi tangkap awak lagi. Dah habis Dah habis lah. Tak dah habis lah. Kena kerja lah. Jol, besok kena kerja Jol. Kerja besok. Pasal kau besok kena kerja. Besok jangan tak kerja, cuti. Nanti ada kat sana pula order. Dah. Dah. Kakak nak makan apa? Minum. Yes. Okay bos. Bos macam ni bos. Bos macam doa belum bos? Nampak macam cantik. Bos macam doa bos. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzabannar. Amin. Wah, nampak macam dia tak taruh ini ya. Tengok. Jangan dulu. Ayun, semua tengok Ayun. Apa pula? Ucap. Datuk ni cakap, aduh. Takut mu. Tak gitu pun nak dengar. Ni apa mu? Ni apa tu? Ocak Bukan tak. aku marah cakap apa? Ocak. Marah ke cakap ni? Ocak. Sampai Dia buat tak tahu je. Dia buat tak tahu. Kau dengan Abu Mel. Dia memang kakak dia boleh ke apa dia. Dia selalu dia diam. Ya, dia hantar kau lah. Dia apa nanti sampai tua pun dia ocak lah. Rosak jadi ocak. Tak ada ingat. Bos. Dia ni nak MC besok boleh lah? Ini memang kena nanti gigi dah tak ada. Dumpling. Ni bakal pengantin dengan makan damai ni. Bukan ni yang ada. Mampu lah. Saja yang ada. Alamak.
Kita syukur. Alhamdulillah. Si panduk kemah. Dia suka. Sedut. Sedut. Lepas tu menyebabkan mata. Oh. Okey. Sini di mana? Hutan. Susah. Suar lah. Masuk YouTube lah. Viral ni. Besok dah sikit gigi. Tak ada, bukan selalu abang ikut pergi makan. Melaka pada pedas eh. Aku memang pedas-pedas, tak pedas kau Melaka. Ni aku punya. Lagi. Tolonglah. Ni. Share diorang. Habis makan, balik tidur. Bos second round makan tom yum. Apa ni? Tong tahu lah. Ini dia tak boleh ni tengok. Kira-kira ini. Ni ada mangkuk. Mangkuk pakai mangkuk. Habis. Ni second round. Lamb apa? Lamb grill, Lamb grill. grill chicken. Grill chicken. Bismillah. Apa dah besar makan ubat pula. Dan tamban. Yul. Tangan pakai tangan lah. Allahu Akbar. Tak lama lagi. Wah, semua habis lah. Makanan semua habis. Habis. Semua lampu makan. Jadi gigi pun habis. Dah ada. Oh, mana lagi? Ada. Ada pula. Dia buang. Toilet nanti repeat lagi. Jadi gigi pun telan. Kira bagus lah. Dia dah bilang aku dia. Okey, doa penutup makan. Doa apa? Doa penutup makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At'amana wa saqana wa ja'alna wa ala minal muslimin. Amin. Mudah-mudahan apa? Okey lah, bos lah. Bos sihat. Kau ditarik oleh Allah. Sihat semua. Ditarik oleh Allah. Amin. Sama juga Malung. Amin. Malung tak ada apa-apa. Jangan ada apa-apa. Happy selalu. Happy selalu. Amin. InsyaAllah. Jadi kentang satu, nugget, beef chicken chop satu, lamb chop satu, biryani satu, mie telefon, mie strawberry, mesin coklat, tiramisu, orange, silap banding ais dua, kecil ais satu, telur limau panas satu, telur panas satu, ikan goreng satu, telur mata. Itu dia. Tambah air. Okey. Apa lagi cakap? Terima kasih, bos. Esok kerja. Jangan bunting. MC pun tak boleh ah. Seorang annual leave. Kerja terus, tak ada, kerja terus. Ayo, sini. Bersatu dalam nyata, kerana kasihku sanggup kotorkan keseram nyawa. Kerana mentari, hari bayang kerana cahaya. Begitulah cinta kita.
melangkah meninggalkan diriku, sebabnya rasa di dalam dadaku menahan titis air mata. Aku berpesan kepadamu kekasih, sekiranya engkau mengikuti, hubungilah jika ada kesilapanku, maafkanlah diriku, oh sayang. Dan izinkan aku bertanya, mengapa kau berubah hati? Kiranya kau ada penggantiku, tetapi hidupmu tak bahagia. Bila aku maafkanmu dan menerimamu sayang, walaupun hatiku kau lukai, namun ku masih menyayangimu. Sehingga waktu ini cintaku masih untukmu. Oh sayang, di mana kau berada, janganlah kau lupakan aku. Ingat aku walau sesaat, seorang insan yang terluka. Ingin aku berpesan kepadamu kekasih, kiranya engkau resah dan tak lena, itulah hembuskan jika ada kesilapanku, maafkanlah diriku, oh sayang. Izinkan aku bertanya, mengapa kau berubah hati? Kiranya kau ada penggantiku, tetapi hidupmu tak bahagia. Lelaku memaafkanmu dan menerimamu sayang, walaupun hatiku kau lukai, namun ku masih menyayangi. Kenang sehingga waktu ini cintaku masih untukmu. Oh sayang, di mana kau berada, janganlah kau lupakan aku. Ingin aku walau sesaat, seorang insan yang terluka. Mana satu yang power? Semua power. Like, share, subscribe, like, share and comment. Gimana harus kita meneruskan
harus kita meneruskan percintaan yang terluka masa lalu. Andainya kau sendirian dan kau masih lagi mencariku, di sini aku menantimu. Kau dan aku, hidup kita romantisnya. Kita pun berlari-lari mengejar ombak di pantai kasih. Akhirnya aku kau tinggalkan. Suara cintaku yang lalu, oh hanyalah ujian bagiku. Sekiranya kau alukan aku, ku masih ada di sini. Seandainya aku tiada yang lagi, simpanlah cintaku di dadamu, oh sayang. Cuba kau ingat kembali masa lalu, kasihku teguh aku. Walau ku terluka, namun ku bersabar dan masih menyayangi. Adanya kau ada yang lain waktu ini, apalah dayaku lagi. Terpaksalah aku membawa diriku dan hanya Tuhan saja yang mengerti. Bergerak air mata di pipiku, kerana terlalu indah hati. Kau pergi dariku tanpa pesan. Di sudut hatiku yang terikat ini terpahat namamu, kaulah kekasihku. Kaulah kekasih. Kita nak gizi. Kita nak nasi. Wah, gini wah. Wah. Apa?
muda-mudi berkemasya dan berlari. Yang dalam hati Zaman malam pesta muda-mudi bergembira hilang rasa duka. Kita berbunyi menimbulkan hati. Marilah kawan-kawanku jangan malu. Dalam pesta muda-mudi dan terjadi cinta mesra hampa. Nyanyi nanti lah. Selamat pagi, nari dengan sarapan pagi. Dah lemak apa ini belikan itu. dengan ni Kau makan ni. Kau suka burung wawak goreng. Putu mayang, putu mayang. Kau berani simpan dengan kau sikit. Dia ganjil-ganjil dia suka. Nenek kan? Dia jadi nenek. Ini cakap sampai beranak kan? Salam ni. Bye. Okay, yang motor apa? Bye. Subscribe. Nak pergi Terengganu cakap? Ha? Pergi Terengganu cakap? InsyaAllah. Parah. Panas lah. Apa yang motor? Apa penting? Subscribe, like, share. Ah. Apa first? Ya, tak subscribe tak apa, enjoy. Jangan lupa tekan lonceng. Ya, Assalamualaikum.